Cuman Nyo sebagai sedekah Lun, suatu pesanan daripada Lun yang untuk rasa God bila Lun pesan kepada orang yang ingin untuk mengamalkan wirid takarub diri dengan Allah melalui tarikat Naqsyabandi, yaitu pesan Lun apabila melalui tarikat Naqsyabandi Syekh Haji Mudawali atau melalui Bilal Muhammad Yatin yang antara satu dari dua yang bersalun Naqsyabandi yang melalui salah satu daripada dua tokoh Naqsyabandi di Aceh, adakala melalui Syekh Haji Mudawali, adakala melalui Haji Muhammad Bilal Yatin. Apabila melalui salah satu daripada dua beliau, tuan saran lebih God ditinggalkan, lebih God ditinggalkan apabila melalui salah satu daripada dua tokoh tersebut, yang Naqsyabandi itulah yang mengamalkan.